pada pokok kelapa. Jangan, nanti jatuh. Yang saya dah cakap tadi. Mana? Alamak, tangan kamu berdarah dah. Pergi ambil peti pertolongan kemas sekarang. Baik. Untuk memulakan rawatan, kita perlu mencuci tangan. Sekarang kita akan membuat balutan tapak tangan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah air bersih, lotion kuning, pita pelekat, kain kasar, kain bersih dan kain ando. Mula-mula basuh luka menggunakan air bersih. Lap luka menggunakan kain yang bersih. Sapukan lotion kuning. Gunakan kain kasar untuk menutup luka. Sekarang kita akan membuat balutan luka. Sediakan kain ando. Lipat bahagian bawah kain ando sekali lebih kurang 1 inci. Bawa tangan mangsa di kain ando. Bawa bahagian hujung kain ando di siku. Lilitkan bahagian kiri dan kanan kain ando di pergelangan tangan mangsa. Ketat ke? Tidak. Ikat hujung kain ando menggunakan simpulan buku sila. Kemaskan balutan. Balutan luka pada tapak tangan pun sudah selesai. Aduh, kepala saya pun sakit. Mana? Berdarah. Sekarang kita akan membuat balutan luka pada kepala. Mula-mula basuh luka menggunakan air bersih. Keringkan luka menggunakan kain yang bersih. Sapukan lotion kuning.
Gunakan kain kasar untuk menutupi luka. Sekarang kita akan membuat balutan luka kepada kepala. Lipat bahagian bawah kain ando sekali lebih kurang 1 inci. Bawa kain ando di atas kepala mangsa. Tahan. Lilitkan kain ando dan bawa ke hadapan kepala. Ketat ke? Tidak. Ikatkan kain ando menggunakan simpulan buku sila. Kemaskan balutan. Sakit tak? Tidak. Balutan luka pada kepala pun sudah selesai. Bangsa sedia untuk dibawa ke klinik atau hospital berdekatan. Langkah penting pertolongan cemas ialah: ke-1, pastikan tempat selamat. Kedua, periksakan mangsa. Ketiga, hentikan pendarahan. Keempat, bersihkan luka. Kelima, rawatan luka. Keenam, balutan dengan betul. Ketujuh, hantar mangsa ke klinik atau hospital yang berdekatan. Pertolongan cemas boleh menyelamatkan nyawa. Terima kasih kerana membantu saya. Sama-sama. Mari kita ke hospital. Sekian, terima kasih.